Kalau saya beri anda RM50 sekarang, boleh tak anda bina satu rutin skincare yang lengkap untuk kulit remaja? Ramai adik-adik tinggalkan komen kepada saya sebenarnya. Puan Mary, saya masih sekolah lagi, bajet tak banyak tapi nak mula jaga kulit ni, produk mana yang patut saya beli? Masalahnya bila buka TikTok atau platform yang macam-macam platform ni, ada yang suruh pakai serum, toner, essence, ampoule dan macam-macam lagi. Sampai peninglah kepala adik-adik ni nak pilih. Jadi dalam video kali ini, bagi pihak anda, adik-adik semua, saya nak cabar diri saya sendiri dengan bajet hanya RM50 sahaja. Boleh tak kita dapatkan rutin skincare yang lengkap, selamat dan sesuai untuk remaja? Jom kita tengok. Let's glow together. Hi Glowers! Okay, ramai sekarang ni kan remaja yang mula kenal skincare melalui TikTok dan platform media sosial yang lain. Scroll sekejap sahaja anda akan nampak pelbagai produk, tip dan rutin yang menjanjikan kulit licin, cerah ataupun glass skin ya. Ada yang pakai sampai 7 sampai 10 produk dalam satu rutin dan sangat ramai yang keliru sebenarnya. Ramai juga yang beli produk sebab ia viral. Sebenarnya kulit remaja ni tak perlukan terlalu banyak produk. Pada usia remaja, kulit masih sedang menyesuaikan diri dengan perubahan hormon. Apabila anda guna terlalu banyak produk serentak, terutama yang ada banyak bahan aktif, kulit akan mudah ya jadi pedih, merengsa, senang breakout, skin barrier pun mudah terganggu. Sebab itu untuk skincare beginner seperti anda, lebih ringkas selalunya adalah lebih baik. Jadi kalau anda baru hendak mula jaga kulit, apakah yang sebenarnya diperlukan? Jawapannya mudah. Fokus kepada 3 langkah asas sahaja. Cuci muka untuk membersihkan kulit, pelembap untuk membantu mengekalkan kelembapan kulit dan sunscreen untuk melindungi kulit daripada sinar UV. Mungkin ada yang tertanya-tanya, tak perlu toner ke? Tak perlu ke serum yang viral itu? Pada peringkat permulaan, kebanyakannya tidak diperlukan lagi. Matlamat utama bukanlah untuk mendapatkan kulit yang kelihatan sempurna. Sebaliknya, anda mahu pastikan kulit berada dalam keadaan sihat. Kulit yang sihat adalah kulit yang tak terlalu kering, tak terlalu berminyak, kurang iritasi dan mempunyai skin barrier yang kuat. Jadi jom kita lihat sama ada rutin skincare lengkap ini boleh kita dapatkan dengan bajet RM50 sahaja. Kita mulakan dengan langkah pertama iaitu pencuci muka. Ramai orang pandang ringan ya fungsi pencuci muka, tapi sebenarnya asas kepada rutin skincare yang baik ini memang pencuci muka lah. Ya, sepanjang hari kulit anda terdedah kepada peluh, minyak berlebihan, habuk dan kotoran daripada persekitaran. Jika tidak dibersihkan dengan betul, semua ini boleh menyumbat pori dan meningkatkan risiko jerawat. Pada usia remaja, perubahan hormon juga menyebabkan kelenjar minyak menjadi lebih aktif berbanding zaman kanak-kanak. Sebab itu ramai remaja mula mengalami masalah kulit berjerawat ya, kulit berminyak, blackheads ya. Tapi memilih pencuci muka bukan sekadar mencari yang boleh menghasilkan paling banyak buih ya. Selepas mencuci, kulit tidak sepatutnya rasa tegang, tak rasa kering atau pedih. Itu kalau berlaku mungkin petanda pencuci muka itu terlalu kuat untuk kulit anda. Kalau kulit anda normal atau cenderung sensitif, antara pilihan beginner friendly adalah Icare Prebiotic Hydra Plus Facial Cleanser. Harganya sekitar RM10 ke RM15 sahaja. Formulanya lembut dan mengandungi rice water serta prebiotik yang membantu mengekalkan keseimbangan skin barrier kulit. Jika kulit anda lebih berminyak atau mudah berjerawat, Mentholatum Acne Creamy Wash boleh dipertimbangkan. Produk ini dia membantu membersihkan minyak berlebihan dan diformulasikan khas untuk kulit yang mudah mengalami jerawat ringan. Harga pun sekitar RM12 ke RM18 sahaja. Jadi untuk langkah pertama ini, anda sudah boleh mendapatkan pencuci muka yang sesuai dengan bajet yang sangat berpatutan. Langkah kedua adalah pelembap. Ini adalah antara produk yang paling kerap disalah faham oleh remaja. Ramai yang beranggapan kalau kulit sudah berminyak, mereka tak perlu lagi pakai pelembap. Sebenarnya, kulit berminyak juga perlukan kelembapan ya. Apabila kulit kehilangan terlalu banyak air, ia akan cuba mengimbangi keadaan tersebut dengan menghasilkan lebih banyak minyak. Akibatnya kulit boleh jadi semakin berminyak walaupun puncanya adalah kekurangan kelembapan. Sebab itu, pelembap memainkan peranan penting untuk membantu kekalkan keseimbangan kulit dan sokong fungsi skin barrier yang sihat.
Jika anda sukakan tekstur yang ringan dan tidak melekit, Icon Vita C Bright Moisturizer boleh menjadi pilihan yang baik. Ia mempunyai tekstur gel yang mudah meresap ke dalam kulit. Harga pun sekitar RM12 ke RM15 sahaja. Selain membantu melembapkan kulit, ia juga mengandungi vitamin C dan tea tree yang sering digunakan dalam produk untuk kulit yang mudah berjerawat. Jika kulit anda cenderung kering atau mudah terasa tegang selepas cuci muka, anda boleh pertimbangkan di Original Hyalocera Moisturizer. Pelembap ini ada bahan seperti ceramide dan hyaluronic acid untuk bantu kekalkan kelembapan kulit. Harga pun murah je, sekitar RM15 ke RM20. Dan sekarang kita sampai ke langkah ketiga yang paling penting tapi juga paling kerap diabaikan, iaitu sunscreen. Ramai remaja sanggup pakai pencuci muka pelembap setiap hari tapi masih malas pakai sunscreen. Padahal jika anda melabur dalam produk skincare tapi tak lindungi kulit daripada sinar UV, hasilnya mungkin tidak seperti diharapkan. Pendedahan kepada sinar UV memang boleh menyebabkan kulit jadi kusam, cepatkan tanda-tanda penuaan dan membuatkan bekas jerawat anda tu ambil masa lebih lama untuk pudar. Sebab itu, sunscreen bukan hanya untuk orang dewasa, remaja juga memerlukannya, terutama jika anda banyak melakukan aktiviti di luar rumah. Kalau anda baru nak mula pakai sunscreen, Wardah UV Shield Essential Sunscreen Gel SPF 35 PA+++ merupakan pilihan yang mesra untuk skincare beginner. Teksturnya ringan, mudah diratakan, selesa dipakai setiap hari. Harga sekitar RM13 ke RM22 sahaja. Satu lagi pilihan yang popular adalah Sunplay Skin Aqua Super Moisture Gel SPF 50+. PA pun tinggi, teksturnya sangat ringan, terasa macam lotion yang berasaskan air pada kulit. Juga tak meninggalkan white cast jadi sesuai untuk semua jenis tona kulit. Harga sekitar RM30 ke RM35 sahaja. Jadi sekarang kita sudah ada 3 langkah asas yang diperlukan untuk memulakan skincare yang mudah, praktikal dan mesra bajet. Ternyata untuk memulakan rutin skincare yang asas dan lengkap tak semestinya perlu berbelanja ratusan ringgit Bajet sekitar RM50 sahaja pun anda dah boleh dapatkan pencuci muka, pelembap dan sunscreen yang sesuai untuk memulakan perjalanan menjaga kulit anda. Yang penting, pakai produk ni lebih penting daripada harga produk adalah konsisten. Guna produk yang sesuai dengan kulit anda setiap hari dan berikan masa untuk kulit tunjukkan perubahan. Jangan tergesa-gesa cuba terlalu banyak produk hanya sebab dia viral, tular di media sosial. No. Saya nak tahu juga berapa bajet skincare pertama anda dahulu. Kongsikan di ruang komen dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan loceng notifikasi. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Jangan apa kata, buat sekarang Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.